teringin makan kolak ubi. Kak Yati belajar makan pun daripada bapak mertua. Lepas arwah meninggal, ini antara menu yang Kak Yati rajin buat. Dapat ubi yang empuk kat Malaysia ni payah kan. Sebab tu nak rebus dia, Kak Yati letak sedikit bikarbonat biar empuk tu cepat. Lepas tu bagi air dia menyusut, Kak Yati akan letakkan gula. Boleh letak gula Melaka, gula Nisa, ikut korang lah. Dia cantiknya warna coklat tu nanti nampak yummy, rasa karamel. Nak lemak letak garam jangan lupa. Lepas tu sedikit daun pandan dan esen vanila. Sampai dia lembut empuk, lepas tu warna dia bertukar coklat gelap, maka dah siap lah. Lupa pula nak record, korang kena letak santan sikit baru lemak. Senang je kan buat ni. Dengan petang Kak Yati siap sambil kudak-kudak dengan anak dia temani kucing-kucing. Selesai solat maghrib, Kak Yati turun kat bawah. Orang darah rendah ni bibir memang pucat je. Kak Yati akan pakailah sebelum turun, kau tak ngeri. Susuk ni pula bagi muka bernyawa sikit. Kak Yati amalkan collagen sebenarnya daripada usia 25 tahun. Recommended nak ambil ni sebenarnya waktu sebelum tidur. Flavor terbaru ni lemon, korang dah rasa ke belum? Sedang tinggi upgrade tau formula ni kepada yang lebih value. Kalori rendah, ada glutathione, astaxanthin, hyaluronic acid, vitamin C untuk lebih penyerapan. Ni kucing-kucing ni buat teman Kak Yati, seronok kalau ada diorang. Part nak bancur ni tricky sikit. Make sure korang shake betul-betul sebab dia akan berkepal tau. Collagen tu kita boleh nampak. Untuk usia 40-an, Kak Yati recommend 2 sachet. Yang ada masalah acne pun bagus ambil. Orang tanya makan ubi kenyang ke? Kenyang je, korang dah terbiasa daripada umur 20-an. Perut ni sebaiknya stop makan sebelum 10 malam. Kalau tak jadi macam budak oyen ni ha. And then lepas isyak Kak Yati ada appointment. Masa untuk manjakan diri. Sekali-sekala apa salahnya kan? Lepas treatment segar rasa badan.